Di Malaysia ini ada banyak keindahan alam yang belum kita terokai. Jadi, untuk video kali ini aku nak bawa korang minat jauh ke pedalaman negeri Perak, iaitu Masbro Hidden Village, Lenggong. Hari ni kita nak check in dekat Masbro Hidden Village dekat Lenggong. So sekarang kita on the way nak pergi. Allah, ada kucing pula depan ni. Kita nak pergi check in lagi dalam 30 minit. So sebelum tu kita mungkin berhenti sekejap dekat Pure Coffee. So kalau korang tengok video yang sebelum ni yang kita pergi Lenggong, ada kita pergi Pure Coffee dengan aktiviti yang ada kat Lenggong lah. Boleh aku letak link kat bawah ni. Sekarang kita nak masuk ke dalam Masbro Village ni. Dia punya jalan dia kecil je, macam satu biji kereta je boleh lalu. So kalau selisih tu kena pandai-pandai lah, sama pergi ke tepi ke, reverse sikit ke, macam tu lah. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Masbro Village. So yang ni kawasan parking dia. So dah sampai ke Masbro Hidden Village. So nak masuk dia jalan pun dalam 2 km saja. 2 km untuk jalan masuk, jalan agak sempit lah. So kita dah check in sini. So anak-anak pun excited lah. Dia naik buayan kat sini. Kat belakang ni ada kolam. And sekejap lagi kita nak bawa barang masuk lah untuk check, untuk masuk dah punya pondok. Okay, itu je. So yang ni kita orang punya pondok yang dibuat daripada buluh. Ini chalet, orang panggil chalet nombor 8. So kat dalam dia sliding door. So kat dalam dia orang bagi karpet macam ni. Ada plug point dan kipas. So kalau nak duduk sini memang kena bawa peralatan untuk tidur sendiri lah, macam tilam, bantal semuanya buat sendiri lah. So kat depan-depan ni memang boleh letak barang, nak masak ke apa-apa ke boleh letak depan ni. Okay, baik, itu je. So kat dalam ni dia pondok dia dibuat daripada macam buluh macam ni. So kat sini korang boleh nampak macam ruang-ruang ni. Ruang ni dia untuk pengudaraan lah. Tapi kalau tengok dari luar sebenarnya tak nampak pun. Dia just dari dalam memang kita ada nampak ruang-ruang tu, tapi kalau dari luar tu memang tak nampak. So jangan risau. So yang ni toilet dia. So far toilet memang bersih. Dan dia punya toilet memang bersih lah. Lengkap. So view kat ini memang tenang. So sekarang ni kita main waktu tengah hari. Tapi dia punya cuaca tak berapa panas sangat lah. Tak ada panas yang rembang tu. Mungkin dia sebab kat hutan tu, tak pun musim hujan sama. So chalet kat sini dia ada banyak unit, dalam 20 lebih. So kalau nak buat family day ke apa ke, memang boleh lah. Boleh buat family day, ramai pun tak apa. So sekarang ni lepas check in kita orang terus nak mandi kolam. So apa yang bestnya kat ini, dia orang ada kolam. So kalau hujan ke apa tak risau lah. Selalu kalau sungai tu bahaya sikit kan, dia ada kepala ayak ke apa. Sini dia orang macam sediakan kolam. Salah satu fasiliti dah yang orang suka lah. Ada kolam kat belakang. Ada satu yang tetek sikit dan satu lagi yang dalam sikit. Jom. Atas fasiliti kat sini ada kolam
Diorang buat aktiviti ATV juga. Then ada hiking. Hiking korang kena check dengan dia punya owner lah. Kalau ramai diorang mungkin buat aktiviti hiking lah. So far kat ini memang nature, memang duduk atas jauh daripada pekan ke apa, tak tengok kereta langsung. Dan ni kolam ni. Jom kita pergi try kolam pula. Sekarang kita dekat kolam yang bahagian dewasa punya. So actually tak dalam apa, dalam arah dada ni, dan dada ni dalam mungkin 10 cm saja. So yang bahagian budak-budak tadi tu dalam 50 cm saja dia punya kedalaman dia. Macam korang tengok ni, kolam dia memang cukup besar. Kalau ramai pun memang muat lagi kat sini. Dan dia punya kedalaman tu just nice untuk budak-budak. Dan air dia ni renih lah, tak keruh macam air yang daripada tanah ke apa. Air sungai ni. Sekarang ni kita nak pergi ke waterfall. Waterfall ni just dia kata 5 minit je dari sini. So dia kena masuk ke dalam hutan ni. Allah, jatuhlah. Aduh. Licin, hati-hati. Wow. Licin juga. Slow. So kita dah sampai dekat waterfall ni. Jalan dia dekat saja, tapi yang mencabarnya ada pacat tu. Kalau boleh nampak lah kat jalan tu, hati-hati kan, tengok ada pacat tu. So waterfall dia memang menarik juga lah. Walaupun tak power ni, tapi memang menarik. Dia mami kat sini. Woo! Woo! Oh, berdekat. Jangan apa-apa, it's okay. Okay, letak dekat belakang. Turun. Ini memang banyak pacat. Ni pun kita dapat angkat seekor. Orang kata kalau ada pacat ni jangan bising. Kalau bising lagi dia akan ready untuk naik atas kaki kita. Apa tak pacat? So lagi kalau naik jalan lagi jangan bising lah, sengak saja. So malam petang ni kita masak je sebab dia nak jalan keluar tu jauh. So ni lah barang-barangnya, simple saja. Tak buat BBQ lambat. Masak dengan view yang awesome ni. Memang nature lah. Walaupun nasi goreng bodoh je, tapi nampak rasa sedap lah. Tinggal lapak dah lepas mandi sungai tadi. Sini diorang ada belanjing untuk halau monyet ke, babi hutan ke. Tapi dia friendly lah. So jangan takut lah. Ya. Allah, jatuh pula. So yang ni kawasan kafe dia. Macam pantry lah. So kat ini boleh masak. Dia ada tempat memasak juga. Ada dapur gas. Tempat basuh-basuh apa boleh juga kat sini. Tempat basuh. Dan ada peti ais. So letak barang-barang BBQ ke apa yang boleh letak dalam ni. So complete lah.
Dan yang penting, yang bestnya kat sini, korang boleh makan di tepi sungai. Korang boleh dengar arus sungai tu. Tak tahu lah dengar tak, tapi ni memang dengar. Memang tenang kat sini. Ni sebelah malam tak banyak aktiviti. Korang boleh buat BBQ ataupun boleh tengok wayang macam kita orang ni. Tak apa, main permainan apa-apa lah yang korang bawa. Kalau kat malam-malam pun dia cantik, dia punya suasana pun cerah. Dia ada pasang lampu tepi-tepi ni. Bye malam. So kat sini dia punya temperature waktu malam memang sejuk. Sejuk macam kat kamera tu. Macam mana view dia? Pagi-pagi masuk depan, view yang macam ni memang dia nampak memang menenangkan. Makanan yang biasa-biasa pun rasa sedap kat sini. Masak roti telur je untuk pagi ni dengan roti canai. Sekian saja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe.